Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menegaskan penyaluran sumbangan wang ihsan berjumlah 30 juta ringgit Malaysia kepada para pesawah kini sedang dilaksanakan secara berperingkat dengan agihan dijangka selesai sepenuhnya menjelang pertengahan April ini. Menterinya, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, dana tersebut telah diterima sepenuhnya daripada Syarikat Padi Beras Nasional Berhad pada 28 Mac lalu dan melibatkan lebih 200,000 pesawah yang layak di seluruh negara. Dana berjumlah 30 juta ringgit Malaysia ini bukanlah dana awam, sebaliknya adalah peruntukan dalaman syarikat yang tertakluk kepada tadbir urus kewangan korporat Bernas sendiri. Setiap proses pengeluaran dana memerlukan pematuhan ketat terhadap prosedur operasi standard, piawaian pengurusan kewangan dalaman serta kelulusan pihak pengurusan tertinggi syarikat. Maka itu penyaluran sumbangan hanya boleh dilaksanakan setelah semua keperluan pematuhan ini diselesaikan sepenuhnya, seiring dengan prinsip kebertanggungjawaban dan ketelusan yang diamalkan oleh pihak syarikat, terutama melibatkan dana berskala besar, katanya dalam kenyataan. Menurut Mohamad, proses penyaluran mengambil sedikit masa memandangkan ia perlu mematuhi segala peraturan kewangan dan tata cara yang ditetapkan oleh syarikat. Namun semua proses itu telah dilengkapkan dan agihan sedang dijalankan mengikut perancangan. Dalam pada itu, beliau menjelaskan pendekatan yang diambil kerajaan adalah selaras dengan prinsip kerajaan madani yang mengutamakan keperluan rakyat. Semalam, Adun Kota Siputeh, Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir mendesak kerajaan menunaikan janji untuk menyalurkan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit Malaysia kepada pesawah. Ashraf berkata Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan bantuan wang ihsan itu pada 13 Februari lalu setelah kerajaan gagal menetapkan harga belian padi pada RM1,800 bagi setiap tan metrik. Bagaimanapun, Ashraf berkata Aidilfitri telah memasuki hari kelima semalam, namun tiada sesen pun sumbangan ihsan yang dijanjikan Anwar diterima pesawah.